Aku tak beritahu lagi kerja aku. Aku tak tahu apa yang akan dia react. Ui! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ni aku akan bermain game Tales After Midnight, guys. Okay, so hari ni aku akan main game Tales After Midnight. Yes, at night, guys. Episode 1, guys. Ini episode 1, guys. Okay. So yeah, guys, game ni aku tak tahu, aku jumpa dekat itch.io, guys. So yeah, kita tak ada apa pun, kita macam terus play dengan quick je, guys. So without further ado, let's start the game, guys. Okay, so kita akan bermain game seram, guys, hari ni. Okay, so hari ni aku baru ada masa, guys, untuk aku yapping dulu. So it's happened about 2 years ago. Ia dah berlaku 2 tahun kemudian. Back then aku belajar dekat kampung yang kecil, dipanggil Redwood, Pennsylvania. Tempat tu senyap, damai, rasa aman lah dekat situ. Aku hidup dengan kakak aku dekat apartmen yang kecil dekat dengan kampus. Lepas bapak aku mati, kesunyian dekat rumah tu dah macam mana, rumah tu dah tak rasa meriah macam mana yang selalu ada tu kan. Okay, so college pun tak berapa okey sangat dengan aku. Bil tinggi, kakak aku pun tak berapa sihat. So aku ambil pilihan untuk part time job dekat kedai makan lah. Tak mahal pun, just kedai biasa, restoran biasa, night shift, tolong dekat dapur. Okay. Oh, now here we are. Ethan, yo, kau panggil aku sebab urgent kan? Asal Ni aku cakap. Ya, aku nak cakap sikit lah. Aku ada jumpa part time Aku ada kerja part time lah, macam tu lah. Kau kerja part time waktu malam. Few shift lah. Waktu beberapa minggu ni kan, aku kena ada money doh, Ethan. Okay, dia cakap macam tu. Kau rasa kakak kau tu okey ke dengan tu? Kakak aku tak tahu lagi doh pasal benda ni. Nanti lah aku beritahu kakak aku. Kalau oh, kau tahu mesti dia marah, dia mesti terkejutnya lah. Ya, aku tahu, tapi mungkin dia akan faham. So Ethan cakap, lepas tu kau nak apa daripada aku ni? Aku nak kereta kau lah. Aku nak pinjam lah kan. Okay, untuk malam ni lah. Kau betul? Ya, takkan aku bohong pula. Kalau aku ambil bas ni lambat tu. Okay, boleh. Tapi kau kena janji dengan aku. Call aku waktu kalau kau dah siap. Macam tu lah. Boleh Deal lah. Okay, mantap. Sayang kau, Ethan. Tapi kau cakap dulu dengan kakak kau, jangan sampai dia marah pula kau nanti. Ya, nanti aku beritahu lah. Okay, kita kena menjiwai watak, guys, baru kita feel game dia. Sis had been distant lately. So bila dia bagi tahu lah, dia tak bagi tahu lagi. So dia bagi tahu kakak kita
macam menjauh daripada kita. Mungkin dia penat untuk merisaukan tentang kita. Aku tak bagi tahu lagi kerja aku. Aku tak tahu apa yang akan dia react. Ui! You've been a lot of days. Kau asal keluar lama sangat. Emma kau kenapa keluar lama sangat? Aku perempuan Oh, kau perempuan. Emma nama aku. Ya, dengan Ethan cakap pasal college. Kau tak masuk dalam masalah kan? Linda, come on lah. Bukan benda tu. Kau selalu cakap macam tu lah. Tapi aku kerja part time ni. Hah? Kat mana? Hidung aku sakit. Dekat kedai macam dinner lah. Dekat Road 24. Percaya lah. Dia okey lah. Aman. Evening. Emma, kau dengar kau apa kau buat ni macam tu lah. Ya. Aku boleh ni. Aku boleh apa? Aku boleh jaga diri aku. Santai lah. Aku kena ada money ni. Duit. Tak, aku tak kisah pasal kau punya duit tu. Aku kisah pasal diri kau. Kau tak perlu nak perbetulkan semua benda ni. Okay, tak apa lah. Kau berhati-hati je lah, okay? Ya, okay. Okay, semua orang suruh kita berhati-hati guys. Dia tak tahu Takif kat sini bos. Keep di sini bos. Weh, kita buat kereta lagi bos. Secapacah. Okay, hari pertama kedai makan malam tu pagi elok. Aku rasa lah maksudnya macam elok lah. Maksudnya tak adalah macam something. Apa hal macam ni? Oh, aku yang ke drive. Okay, aku rasa orang-orang dekat situ semua baik-baik. Cuma mata diorang tu tak tahu lah. Mungkin aku masih muda, 19 tahun, kerja malam-malam macam tu. Aku tak kisah sangat waktu tu. Aku just nak balik rumah je. Bro, aku almost home. Sikit lagi nak balik rumah. Few miles. Okay guys, aku takut ada jump scare guys. Tobat lah. Good evening. Selamat malam. Selamat malam Good evening. Selamat petang. Kat sini Redwood County Public Radio dengan berita terkini. Polis sedang mencari seorang lelaki yang membunuh 3 perempuan muda pada awal minggu ini. Peristiwa itu berlaku di tempat dalam rumah dekat dengan utara hujung apa town guys? Bandar Bandar City. Town lah. Okay, just forget it. Tempat tinggal tu percaya yang suspek masih di dalam kawasan itu dan aku lupa lah. Dan menyuruh orang di kawasan itu untuk berhati-hati. Dan sekali lagi lelaki itu diceritakan mungkin dalam 30 atau 40 tahun. Bapak gagap dah aku cakap. Dan medium, tak terlalu sadar, tak terlalu kurus, dan dia suka pakai baju yang gelap pada satu malam. Kalau anda mempunyai sesuatu information, boleh bagi tahu di County Sheriff's Office. Oh, bahaya. Saya rasa, saya harap mereka jumpalah dia. Okay, ni game ni aku rasa dia bukan game hantu guys. Dia game pembunuh guys. Okay. Oh my god. Oh no.
Bro, what happened, man? Seriously, Ethan? Kau kata kau dah isi dah. Bro, tiba minyak habis, guys. Okay. Kita jalan luar, patutnya ada gas tempat isi minyak ni kat sini. Okay. Kita dah sampai, guys. Dah dekat tengah malam saya sampai ke tempat isi minyak, stesen isi minyak yang dicakap 24 hours. Tapi dia tak rasa macam buka pun. Macam sunyi. Sangat sunyi. Oh my god. Aku boleh storytelling tu. Macam for it. Okay. Kita belah cepat-cepat. Walau naik sagau. Bukan main-main, guys. Tak ada jalan situ. Tak lari, cok. Berada tak ke, guys? Duduk seorang-seorang kan. Oh, pendek gila kita. Pay through card reader. Mana card reader? Oh, aku ingat kena pergi. Yo! How do I pay through card reader? Oh, dia ni Oh, there you go. Money please. Oh, tu dia bunyi tu. Okay, done. Yalah, mestilah kau dekat ni. Ma'am, excuse me, ma'am. Your car, it didn't go through. Tiba-tiba ada dak pula. Okay, aku translate. Oh, puan. Puan, tumpang puan. Kad awak tidak didetect. Hah? Dia kata dia masuk. No, ma'am, it didn't. You'll have to come inside. We can sort it out here. Baik. Saya ada receipt. Awak nak tengok? Saya nak tengok. Please, ma'am, just come inside for a moment. It'll only take a minute. Ya. Wah, macam pelik ni, guys. Suara dia macam pelik ni, guys. Dia cakap, cara dia cakap tu. Ma'am, please. If you don't come up here right now, I'll have to call the police. Okay. Ma'am, get away from the car. Don't go near it. Hah? Kenapa? There's someone inside your car. Oh, Hannah. Oh, hell nah. Flying to Philadelphia. Oh, hell no! That's hell no! Oh no. Arigadam dam arigadam dam. Oh no. Polis dapati bahawa kereta putih itu kosong bila tepat saja mereka tiba. Tetapi dekat security kamera mereka dapat melihat lelaki itu merangkak belakang kerusi menunggu, tetapi dia keluar daripada bahagian sebelah saya selepas saya lari. Dan mereka cakap saya bertuah, tetapi sebenarnya cashier tu yang bertuah dapat jumpa lelaki tu. W cashier.
Dan bertuah juga aku tak membawa kereta tu. Tapi kadang-kadang aku fikir pada waktu malam aku tak seberapa bertuah. Pejing. Bro, based on true event, bro. Holy oh damn. Hey, that's surprising, man. Ui, bapak. Macam okay, alright. Only 15 minute. Probably tak seram mungkin dia macam suspend je. Tapi yang miss tu sebab dia based on true event, bro. Damn, that's okay. Alright, let's go. In outro lah. So conclusionnya game ni okay lah. Dia tak terlalu seram sangat, dia tak terlalu ni, dia just suspend, more of suspend, guys. And yeah, maybe okay lah kan, sebab game pun free kat itch.io. So yeah, aku bagi rating 6/10 lah. Probably 6/10 sebab seram pun seram lah. Suspend, dia lebih kepada suspend, okay. So yeah, yang seram tu sebab based on true story lah. Macam aku lelaki tak apa lah, korang yang perempuan. So don't mind the back, guys. The background, don't mind the background sebab aku malah kemas. Alright, so yeah, probably okay lah. Should try, okay. Maybe yeah. Okay guys, sampai sini video kita hari ini. And hopefully korang enjoy, guys. And yeah, maybe selepas seminggu ni, minggu depan aku akan upload, guys. Upload lagi game-game tu. Aku tak upload sebab exam, guys. Ada exam, guys. Aku still exam. And yeah, aku still student. Ada exam, so aku kena forget exam, guys. Okay, so wish me luck. Aku dapat cemerlang exam ni, amin, insyaAllah. And yep, sampai sini video kita hari. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.